cara nak ambil link untuk RTC Bit dan ROU Pay. Mula-mula kita tunjuk cara nak ambil link RTC Bit dulu. Ini RTC Bit kita. Kita kena pergi kat home. Ini yang pertama. Dah pergi kat home. Nampak di belah kanan atas ni ada emoticons ni. Okay. Ada emoticons ni. Gambar kepala tu. Tekan dekat situ. Dan tekan dekat invite friends. Ini adalah link kita. Okey, nampak link ni. Kalau nak pakai invitation code boleh secara manual ataupun hantar saja link ni dekat kawan-kawan kita untuk dia register. Dia just klik link tu, just copy saja. Copy dan pastekan dekat WhatsApp kawan ke, Telegram dia ke, Yahoo Messenger dia ke. Okey, tu yang pertama. Sebab UID tak sama. UID yang ini tak sama. Ini UID. Kita bukan perlukan UID untuk register kawan kita, tetapi invite friends. Okey. Ingat ya, tekan di home dan tekan di sini. Okey, ambil invite friends. Hantar kepada kawan. Ini UID ni. Copy dan sendkan kepada kawan. Okey, tu yang pertama. Yang keduanya untuk ROU Pay pun sama. Mula-mula kita kena activate dulu akaun kita. Di sini kalau kita klik dekat sini, line 3 menu ada profile. Ada profile. So profile ni, ini adalah UID yang wajib kita masukkan untuk withdraw ROU VIP. Ini dia. Kita cuma akan dapat UID ini apabila dah activate card. Okey? Dan kalau kita nak hantar dekat kawan kita, okey, kita just tekan dekat referral. Link untuk ROU Pay ambil dekat referral. Okey, referral. Ini just copy link. Copy referral link dan hantar sahaja kat kawan-kawan. Tekan yang ini dan kemudian pastekan terus dekat kawan-kawan. Itu cara nak ambil link RTC Bit dan ROU Pay. Okey? Selamat maju jaya, salam jutawan rutin coin.